Assalamualaikum guys, selamat kembali ke dalam Pak Mek Channel. Semoga semuanya sihat-sihat, dimurahkan rezeki selalu, dan dipermudahkan segala urusan. Minta maaf saya lama tak upload video pasal kat kawasan Melaka ni, area Melaka ni hujan. Jadi saya kena ambil makanan, cari makanan untuk kambing. Jadi banyak kerja sikit lah. Saya penat. Jadi kali ni kita buat perbincangan mengenai satu isu yang semalam Prince Smith ada keluarkan video mengenai satu isu yang melibatkan kita punya privacy kita. Saya akan letakkan klip video bahagian pinpoint yang menerangkan mengenai privasi kita yang akan diganggu oleh pegawai GEG. Jadi dalam klip video tu nanti Prince Smith akan terangkan sendiri, bukan full lah video klip tu, cuma separuh pasal nanti copyright kan. Saya akan letakkan juga link kepada video full Prince Smith mengenai perkara tersebut dekat link deskripsi, nanti check. Kalau siapa-siapa yang ada lepas tengok kita punya perbincangan ni, pendapat saya lah, dan nak komen, nak berbincang, boleh buat perbincangan di ruangan komen lah. Tanpa membuang masa, kita tengok klip pendek daripada channel YouTube Prince Smith mengenai privacy. Ini bermaksud kuasa tidak terhad kepada polis untuk menyiasat. KKM memberikan kuasa kepada sesiapa sahaja untuk melakukan penyiasatan untuk undang-undang GEG. They can check you whenever they like. Kenapa ini menakutkan? Pegawai-pegawai ini dibenarkan tanpa waran untuk membuka dan melihat semua konten elektronik anda, handphone atau laptop. Dan bawah undang-undang ini, mereka juga boleh memaksa untuk memberikan password. They have the power to do that. Maksudnya, boleh pecah masuk rumah ataupun kedai tanpa perlukan warrant. One day kau tengah dekat rumah ke apa, ada pegawai ni semua kat you guys. Just go into your house. He, his wife and 2 kids were home when he heard deputies bang on the door. They can take you punya handphone and you have no choice, you have to give them you punya password. Assalamualaikum kembali. Dah tengok dah video pendek tu. Apa pandangan korang mengenai itulah, mengenai kes ni? Pendapat saya lah kan, memang Khairi ni dia nak dari segi yang undang-undang mengenai rokok tu, untuk remaja tu tak boleh isap rokok, tak boleh vape tu, itu okey lah, pasal kita nak mengurangkan remaja-remaja ni mencuba sesuatu yang memudaratkan kesihatan. Itu memang okey lah. Saya seorang perokok, tapi saya lepas lah kan, pasal saya lahir tahun berapa kan, yang generasi yang selepas kita ni, itu okey lah. Tapi yang tak okeynya, kenapa sampai pegawai-pegawai yang akan melaksanakan undang-undang ni, kenapa dia punya, orang kata, kuasa dia tu diberikan terlampau lebih, sehingga boleh ambil handphone kita, minta password kita, datang ke rumah tanpa perlukan waran. Itu dah lebih, itu dah mengganggu hak privasi kita sebagai seorang manusia. Kita semua ada hak, yang dipanggil hak asasi manusia. Jadi bila buat macam tu, itu dah mengganggu privasi kita. Pegawai tu boleh ambil handphone kita, boleh buka, cek macam-macam dalam tu. Handphone kita. Kenapa orang yang kita tak kenal, orang yang kita tak tahu, kita nak bagi dia orang tengok kan?
Jadi apa komen korang pasal benda ni? Kalau saya nak terangkan pun, Prince Smith dah terangkan. Jadi kalau siapa yang masih kurang faham lagi, bolehlah pergi nanti dekat link deskripsi saya ada letak link dekat ruangan deskripsi saya ada letak link kepada video Prince Smith tu. Jadi kalau yang masih tak tahu lagi, boleh tengoklah video full dia beritahu segala-galanya apa semua. Sebenarnya saya tak adalah penyokong tegar Prince Smith ni. Cuma saya melihat dia punya video tu, apa yang dia sampaikan tu disertakan sekali dengan bukti. Yang macam kes MH370 tu yang dia kata dekat Diego Garcia tu, dia sertakan sekali bukti, gambar semua kan. Kalau nak dikatakan dia ni YouTubers yang hanya mencari konten yang menipu, macam mana dengan video dia pergi jumpa dengan PPIM tu sekali pasal kes Illuminati ni? Sekali PPIM tu bukan satu organisasi yang biasa-biasa, selalu keluar YouTube tu, banyak kes alung apa semua, kes semua diorang kan. Jadi itulah, kalau nak fikirkan dia buat untuk konten, dia menipu ke apa ke, saja cakap tak ada fakta, tak betul juga kan, pasal dia ada fakta dia. Jadi itulah, jadi inilah pendapat saya. Kalau kerajaan nak buat larangan merokok ni kepada para remaja ni di bawah umur ni apa semua, itu satu orang kata satu tindakan yang baik lah kan. Satu tindakan baik. Tapi sampai tindakan boleh bagi orang kata bagi pegawai-pegawai ni kuasa untuk merampas handset kita, minta kita password, dan boleh datang ke rumah sendiri tanpa ada waran daripada mahkamah. Macam contoh macamnya, saya tengah buat ni konten YouTube ni, tiba-tiba datang ketuk pintu, terajang pintu, terus masuk macam tu. Mana boleh? Apa dah jadi sekarang? Mana perginya hak-hak manusia ni? Dah dipijak-pijak. Jadi korang komenlah di ruangan komen kan. Mungkin ada yang berfikiran lain, ada yang berfikiran macam ni. Tak apa, kita berbincang. Ada ruangan komen tu, kita berbincang. Jangan bergaduh pula. Okey, apa-apa pun, terima kasih kerana menonton saya punya konten yang tak seberapa ni. Saya doakan semoga semua yang viewer yang melihat ni dimudahkan rezeki, dipermudahkan urusan, sentiasa dilindungi Allah daripada segala penyakit. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe, dan juga share. Assalamualaikum.